Alhamdulillah sebulan telah berlalu. Bila kita di peringkat awal kita menyebut netizen jangan membuat pembelian yang panik. Betul. Itu ingatan penting. Jadi kalau mereka beli seminggu 2 ekor ayam, kekalkan dengan 2 ekor itu. Okey. Kecualilah kalau ada jamuan, kenduri dan sebagainya. Ya. Dan sekarang masih lagi rumah terbuka dibuat dan sebagainya. Saya dapati di pasaran masih lagi dalam bentuk terkawal. Ya. Yang membimbangkan sekali ialah soal beras. Beras kita stoknya insya-Allah sampai hujung tahun. Tidak ada masalah dengan Alhamdulillah. yang ada sekarang ini. Menjelang tahun depan kita kena lihat di sudut kalau keluaran beras tempatan ini kita di sekitar 53 hingga 55%. Okey. Jadi yang lainnya itu import. Ya. Kita dapati bila kita hubungi pihak India, didapati harga beras tidak naik lagi. Tetapi bila kita nak bawa ke sini, sudah tentulah melalui transport, kapal dan sebagainya yang melibatkan bahan bakar. Jadi kita nampak dan insya-Allah itu akan berlaku kemudianlah. Buat masa sekarang ini sehingga ujung tahun ini stok penimbal beras kita cukup insya-Allah. Sehingga hujung tahun. Sehingga ujung tahun. Adakah lepas itu akan melambung naik? Kita akan lihat suasana bagaimana intervensi daripada kerajaan untuk kurang-kurang menstabilkan harga.